Kalau korang tak suka earbuds yang masuk dalam telinga, ini mungkin pilihan menarik. Basius Bowie MC2 Air. Design dia iaitu open ear clip-on design semakin trending sekarang ni. Dan macam korang tengok ni, dia tak masuk ke dalam ear canal tetapi dia sangkut dekat telinga. Kelebihan open ear ni, korang masih boleh dengar bunyi sekeliling. Jadi kalau korang jogging, naik train atau kerja dekat office, lagi selamat dan korang tak rasa terasing. Untuk sound, dia ada 10.8mm driver dan tuning bass Basius. Bass dia ada, vocal pun clear, tapi korang jangan expect isolation macam earbuds in-ear. Untuk call, dia ada 4 mic ENC dengan AI noise reduction. Bateri pula boleh tahan sehingga sekitar 40 jam total dengan charging case. Jadi sesuai untuk daily use. Connection dia pula menggunakan Bluetooth 6.0. Design earbuds ni agak unik dan trending sekarang ni. Cumanya korang kena set expectation sebab yang ni bukan in-ear, bass dia mungkinlah tak sepower yang in-ear lah kan. Tapi that's not the point. The point is dia lebih comfort dan korang boleh selesa pakai lama dan korang boleh tahu apa yang berlaku dekat sekeliling korang sambil pakai ni.